pepatah dan petiti orang Cina masa dahulu. Judul asalnya Zheng Guang Xian Wen. Buku ini mengandungi kira-kira 400 ayat pendek. Kebanyakannya ayat selapis dan berirama yang sangat mudah untuk dihafalkan. Buku ini diterbitkan sebagai teks bacaan permulaan untuk kanak-kanak. Kepada pembaca di Malaysia, khususnya kanak-kanak, ia dapat memupuk nilai-nilai murni keharmonian keluarga dan berbaik-baik dengan jiran. Ia menolong atau menunjukkan cara-cara membaikkan perhubungan yang baik dengan orang lain, membaikkan perkara-perkara yang baik dan menjauhi sesuatu yang buruk.